Seorang tokoh politik yang terkenal iaitu Yang Berhormat Datuk Zulkifli Irfan telah ditahan atas pertuduhan rasuah di bawah Seksyen 10 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 dan pertuduhan rasuah di bawah Seksyen 16 dan Seksyen 17(B) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Menurut ulasan YB sendiri, adakah perkara ini benar? Sebenarnya tiada apa-apa pun. Hanya sekadar pemberian biasa. Tapi itulah media yang suka sebarkan perkara yang tidak sahih ni. Macam itulah. Itu sahaja ya. Assalamualaikum. Aku nak kau bersihkan nama aku. Apa-apa yang semua benda kau boleh bersihkan, kau bersihkan nama aku. Aku tak nak media tahu pasal benda pelik-pelik pasal aku. Baik. Bagi kau bagi QR? Boleh. Okey, dah masuk 20,000. Tak ada YB, saya akan buat kerja saya. Okey, bagus. Peliklah aku. Setahu aku Datuk Zul ni dia banyak kebijakan mana. Tapi kan tahun ni dia boleh tanding dari parlimen. Dia tak pelik ke? Benda hak lama jangan dikenal. Benda hak lepas dah kita buat tak tahu je lah. Kita tutup buku orang kata. Tu. Yang tu kira manifesto ke? Jangan lupa undi saya ya. Pilihan raya nanti. Masih masih. Jangan lupa undi saya ya. Calon kedua, jangan lupa undi saya ya. Masih. Itulah. Okay guys, aku nak tanah sekejap. Kejap. Kau rasa tak buat aku rasa? Siapa? Kau rasa nasi lagi? Bukan weh. Oh. Ini bonus ni kau. Ambillah hadiah. Kita boleh kerja. Okey, bagus. Baik tu. Okey. Kami berdua daripada Unit SPNM ada beberapa ditahan atas pertuduhan rasuah. Apa ni? Apa ni? Apa ni? Dapat. Di Malaysia hanya polisi yang masuk penjara. Soalan pertama adalah jika anda diminta untuk menutup kesalahan pemimpin, apakah tindakan yang anda akan ambil? Jika saya berada dalam situasi tersebut, saya akan menolak permintaan itu kerana ia bercanggah dengan prinsip integriti dan amanah. Walaupun mungkin ada tekanan, maksud saya bersubahat dengan rasuah, saya begitu memilih untuk bertindak lebih jujur dan melaporkan perkara tersebut melalui saluran yang betul. Kerana kejujuran lebih penting daripada kepentingan pribadi. Okey, terima kasih soalan. Seterusnya kita akan pergi ke soalan kedua, iaitu apakah peranan mahasiswa dalam menentang budaya rasuah walaupun mereka belum lagi berada dalam dunia politik yang sebenar. Jadi marilah kita menjadi seorang awak di sini soalan. Awak sebagai mahasiswa, apakah peranan awak dalam menentang budaya rasuah walaupun awak belum lagi berada dalam dunia politik? Bagi saya, mahasiswa berperanan membentuk integriti sejak di bangsa pengajian. Walaupun mereka belum pernah terlibat secara langsung dalam politik, mahasiswa boleh
menolak budaya tidak jujur, bersuara terhadap ketidakadilan, serta mereka boleh menjadi contoh kepada rakan lain. Sikap ini amat penting untuk melahirkan pemimpin yang bertanggungjawab dan amanah pada masa akan datang. Bagus, jawapan yang baik. Terima